Saudara-saudari, saya Kang Kim Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita mau cakap tentang isu apa itu insurans kebun. Ini adalah insurans kebun lah ya. Jadi insurans kebun, plantation insurance, melindungi pemilik ladang daripada kerugian akibat kerosakan atau kehilangan tanaman pokok dan aset pertanian. Jadi perlindungan biasa ya, kebakaran dan kilat, ribut banjir ya, dan kos penanaman semula. Jadi liability awam ya. Adakah dijual di Malaysia? Ya, tetapi masih terhad berdasarkan maklumat tadi ya. Jadi produk ada di pasaran tetapi hanya untuk tanaman tertentu, kelapa sawit dan getah dan koko. Jadi kebanyakan polisi hanya melindungi kebakaran sahaja ya. Jadi banjir, serangan dari penyakit biasanya tidak dilindungi ya. Jadi okey. Jadi di Malaysia ni, situasi di Malaysia ni, insurans kebun telah diuruskan ya di Malaysia selama beberapa dekad ya, dalam skala terhad ya, meliputi perhutanan, komersial, kelapa sawit, getah dan koko. Jadi namun kadar penembusan insurans untuk tanaman utama di ini masih rendah. Jadi menurut PM ya, Persatuan Syarikat Insurans Malaysia, terdapat beberapa skim insurans tanaman di pasaran tetapi hanya untuk tanaman kelapa sawit, getah dan koko, dan kebanyakannya hanya melindungi kerosakan akibat kebakaran sahaja. Jadi kes seperti banjir, serangan serangga dan penyakit biasanya tidak dilindungi. Jadi sampai sinilah ya, saya jemput Jerry ulas sedikit tentang MLTA ya, Jerry. Okey, kita beza sikit. MLTA dan MLTA, mana satu yang sangat berbaloi? Okey, apa itu MLTA? MLTA, Mortgage Reducing Term Insurance, insurans pinjaman rumah di mana jumlah perlindungan berkurang seiring dengan pinjaman bagi anda. MLTA adalah polisi reducing term di mana jumlah perlindungan berkurang seiring dengan bagi pinjaman yang berkait rapat dengan kadar janji dan biasanya amat tamat apabila pinjaman selesai dilunaskan. Ciri MLTA perlu dibayar sekaligus. Lebih murah sebab nama ada pihak bank. Tiada lebih wang jika pinjaman selesai. Apa pula MLTA? Mortgage Level Term Assurance. Insurans pinjaman MLTA merupakan insurans pinjaman rumah di mana jumlah perlindungan kekal sama sepanjang tempoh pinjaman. MLTA menawarkan perlindungan yang lebih baik karena jumlah yang diinsurkan tetap sama sepanjang tempoh pinjaman, walaupun jumlah pinjaman berkurang dari tahun ke tahun. Ini makna selain perlindungan gaji janji, MLTA juga merupakan salah satu bentuk simpanan yang mempunyai jaminan nilai tunai. Okey, CGMTA dibayar bulanan, lebih mahal, tapi berbaloi. Jika perlindungan MLTA bernilai RM300,000 dan bagi pinjaman hanya RM200,000, syarikat insurans akan bayar RM200,000 pada pihak bank untuk melunaskan hutang, manakala lebihan RM100,000 diberi pada ahli keluarga. Berbaloi kan? Mana satu yang berbaloi bergantung pada situasi anda. Sekiranya anda tidak mempunyai banyak tanggungan, lebih baik pilih MLTA. Tapi jika mempunyai keluarga besar yang bergantung pada kawan anda, lebih baik pilih MLTA. Terima kasih. Ini setakat ini saya punya sampai. Ya, jadi terima kasihlah. Kita sampai sini. Kita ulang sedikit.
topik hari ini ialah kebun insurans. Diikuti oleh MRTA. dan Ya, jadi sampai sinilah. Sila like, subscribe, dan sokong, dan share ya. Makasih.